corazón. Sos el viento en las mañanas, sos el aire de mi corazón. A jugársela una vez y ya, a saltar sin red de contención. Lo que venga, que se venga ya, y que sea más que vos y yo. Date tiempo para respirar, date aire para estar en vos. Y si no hay nada y no hay palabras, crea un mundo en tu imaginación. Caminando ya vas a llegar, solo vos sabrás cuándo pasó. Sos la pluma que se escribe, sos el grito infinito. Apa lagi? Ni signboard dia. Okey, teruskan. Saya berhenti ya?
Jalan yang agak mencabar. Ini susah. Slow je. Kiri. You've arrived at your destination. Sampai. Macam ni. Sebelah sini dia ada kolam. Oh, panas. Dapat nombor 4. Kita makan dulu, guys. Abang ni saya macam. Abang macam tu tak? Ya. Cari air telur lah. Balik. Nah. Kita telur. Kau tumbau tengah tadi. Ha? Tumbau tadi. Function kipas tu kan time hangat hijau macam ni. Jealous pula saya. Okay lah guys, jangan lupa guys, kipas Amgras bang, macam mana boleh beli? Wow, letih sampai tak terkata.
Sekarang dah okey sikit cuaca, bolehlah pasang kemah. Dah pukul 5 apa kan? Atas ni pokok durian. Durian pertama berjaya dimenangi oleh Encik Nizam. Tahniah. Berjaya nampaknya durian kedua Encik Nizam. Good morning, gang. Suasana pagi di Lenggong Valley Campsite. Sejuk, guys. Sambil kumpul durian. Okay, kita pakai kemah Decathlon lagi. So setup kami kali ni macam ni lah. Dan hasilnya alhamdulillah banyak. Ni tukang kutik durian. Muka ada happy tu. Mimpi durian Okay. Macam ni je. Setup. Tak bernampak. Kami tapak nombor 4. Dia siap ada meja. Okey. Dia 5.5 meter bang kan? 5 meter darab 5 meter. So dia tak besar, dia sesuai untuk kemah macam ni lah. Kemah V6 muat kot. Tempat ni memang best, guys. Walaupun nak perginya, wow, jalan agak mencabar. Tapi berbaloi. Cantik. Good morning. Okay. Kita nak review tapak. Dekat sini ada 10 tapak camping. Campsite lah. Okay, yang ini nombor 1. Yang ni nombor 2 ya. Mesti ada gazebo. Ini nombor 2. Yang ini nombor 3. Nombor 4. Tapak nombor 4. Dia ada bangku, meja. Tapak nombor 4 dekat dengan toilet. Ini toilet. Tapak nombor 5 ni besar. Boleh masuk kereta. Tapak 4 dengan 5 dia dekat dengan toilet dan sinki. Ada meja juga tapak 5. Yang ni tapak deck ya, ada 2 je tapak deck. Ni tapak nombor 9 dan sana 10. Yang ni POV dia.
Cantik guys. Masuk ke tapak nombor 6. Oh, sana 6. Tu tapak nombor 6. Tapak nombor 7 dan 8. Kereta boleh masuk sini lah. Ni jalan masuk dia. Jalan masuk dia. Saya tak pasti parking ke area mana. Mungkin kat sini. Kat sini banyak batu campsite ni. Ni tapak nombor 7. Besar juga. Okey. Ni tapak nombor 8. Oh, bawah tu lawa air dia. Sini ada orang panggil pergola. Sini ada step. Subhanallah, besar betul pokok dia. Ni cantik ni. Subhanallah, cantik guys. Sebelah sana toilet lelaki, ni toilet perempuan. Sinki. Ya Allah. Sayang betul. Tak boleh mandi. Moment of truth Campsite ni boleh makan durian free, tapi dengan syarat kena habiskan kat sini makan. Betul tak bosku? Ya. Kita sini habis sini lah. Cerita sini habis sini bos. Jangan bagi tu orang luar. Tengok hasilnya. Hasilnya. Come on. Wow, ni durian kampung kan? Alhamdulillah. Muka puas hati tu, sampai mimpi tu. Makan. How's it? Manis? Okay. Rasa bukan dessert. Wow, kalau rasa macam nangka lain Kan nak masak asyik? Masak asyik lu. Durian free. Durian free? Oh, ada beza Nikmat tu. Kalau beli, dia tak sedap. Okay. Beza dia. Wow.
Kalau dia free memang bawang sedap lah. Muka kerek tu. Dah makan lagi guys. Jumpa lagi guys. Alhamdulillah. Rezeki turun dari langit. Rezeki. Restoran. Malam ni makan Maggi je. Sebab kenyang. Sedap sitaki. Dengan limau lah. Amboi. You hangus ah. Hangus. Dia makan bang. Sedap. Kakak okey ni? Okay. Not so English breakfast. Tengok cuaca. Nampak tak? Oh, nice. Nice. Tapi view dari sana lagi lawa. Datang guys sini. Lepas tu experience. Dapat harga mahal. Okey, jap. Okey, ni penting. Apa ulasan anda? Dapat harga mahal. Okey. View harga T20. T20. Yes, Yeza. Tapak nombor 4 ni harga RM80 satu malam. Okey. 80 termasuk Plug point. plug point. Okey. Plug point tu kalau misal kata orang yang ada homestay, dia ada check in, so kita boleh enjoy 24 hours electricity. But if no ni tak ada yang check in, 7 PM to 7 AM only. Okay guys, sambung makan. The situation right now, tengah kemas.
Kawan-kawan dah balik. Kawan-kawan di Penang orang daripada Ni abang punya ni. Kambing ni. sungai dia cantik kan. Very tempting. Yes, indeed. But unfortunately, we cannot. Camping bawa ke Rian ni. Ha? Camping bawa ke Rian. Makan rambutan lu. Kan? Ni. Sambil healing-healing di tepi sungai. Yang tak boleh mandi. Apa pendapat anda? Je. Pendapatan awak tu rahsia. Saya pun tak tahu. Ya lah tu. Okey.
Okay, selesai 3 hari 2 malam di Langgong Valley Campsite, Perak. Ni hari ketiga, so kita dah siap barang dan nak balik. So this is a side view. Memang cantik lah. Dan bestnya sebab dia ada buah-buahan, durian. Okay, thank you to CO untuk free durian. So, campsite ni memang cantik. InsyaAllah kalau dibenarkan mandi sungai nanti kita akan datang lagi. Okay, bye. Ini tempat solat ya. Solat. Campur lah lelaki dan perempuan. Alright. Sampai sini je Langgong Valley. Sebelah dia hideout. Okay. Langgong Valley. Okay. Bye Langgong Valley. Kalau boleh balik semua, insyaAllah kita Sure we repeat. Okay, bye. Sampai sini saja. Assalamualaikum. Untuk generasi muda, untuk maklumat anda, ini satu petak yang digunakan untuk buat petak pada asalnya sebelum hidupnya berpasang sikit ya. Okay. Petak ditoreh pada awal pagi. Dia dikumpulkan macam ni sebelum dia proses tu dengan susu kertas keping. Okay. Pelajaran untuk hari ni. Untuk Gen Z dan Millennium. Gen Z okey kot, Millennium. Millennium ke? Okay, bye. Boleh mandi di sini je. Dan di sini. Kita ada di Langgong. Ayo, ada banyak yang juga. Ini